kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ini kita nak kumpul kad Pokemon. Kad yang kita tengok ini adalah kad Mega Zygarde yang kita dapat daripada Mega Zygarde EX Premium Collection. Dalam set ni anda akan dapat satu Fall Promo Card, satu Mega Size Card, 8 Booster Pack dan juga stiker. Bagi peminat Zygarde, ini adalah set yang berbaloi untuk anda dapatkan sebab anda akan dapat 2 kad promo. Yang pertama kita tengok, ini dia Mega Zygarde EX. Memang cantik guys. Kalau beli set ni memang dah confirm korang akan dapat kad EX ni. Selain tu, dapat apa lagi? Stiker Mega Zygarde pun ada. Bolehlah buat tampal dekat trading card album. Nice juga ni. Stiker dia bentuk petak dan warna hitam. Okey, seterusnya jom tengok berapa booster pack yang ada dalam set ni. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dapat 6 Perfect Order dan 2 Phantasmal Flames. Dan kad terakhir kita, kita punya big size card. Kita dapat kad yang sama seperti kad promo tadi, iaitu Mega Zygarde EX. Ini dia, kita pusing slow motion sikit guys. Nice. Dari segi design dia memang ikut sama macam kad EX yang kita dapat tadi. Cuma ini size dia lebih besar. Dan material dia berbeza sikit. Jadi korang boleh nampak lah ada efek ataupun elemen 3D pada kad ini. Rasanya ini kalis air ni. Jadi overall, bagi peminat Mega Zygarde ni, ini adalah set yang berbaloi untuk korang dapatkan. Daripada yang sama, boleh dapat 8 booster pack tambahan untuk korang kelengkapkan koleksi korang. Memang terbaik.